Pembunuh itu menyelinap masuk ke dalam rumah agam itu dengan pistol elektromagnet, menetupkan tubuh tanpa berkata-kata. Nak bunuh dua beranak dalam rumah tu. Nasib baik ibu bapa saya telah menempah laluan melarikan diri sebelum keluar. Melihat pembunuh itu menuru ke arah bilik tidur, mereka berdua segera menaiki lift dan bersembunyi di ruang bawah tanah. Termasuklah Wang Chai yang membesar bersama. Walaupun ia sangat selamat dan mempunyai segala-galanya, tetapi pembunuh itu menceroboh masuk ke dalam bilik tidur. Lihat sekeliling, mereka menoleh dan memandang ke arah perapian, cuba masuk dan memburu, tetapi terpesona oleh musim bunga. Dengan marah, dia mengambil meriam itu. Ia ditiup berkeping-keping. Saat genting, satu suara menyuruh kanak-kanak itu naik ke tempat duduk melarikan diri. Saya fikir ibu tiri saya bergurau. Tanpa diduga, Wang Chai berkata di tempat bahawa ini adalah benar. Bercakap dengan anjing apabila anda melihatnya. Si adik cepat-cepat melangkah ke hadapan untuk memeriksa. Akibatnya, saya secara tidak sengaja patah kaki anjing itu. Lihat mod escape di atas. Barulah mereka berdua sedar itu adalah anjing robot. Melompat dan melarikan diri tanpa teragak-agak. Ia jatuh dengan cepat apabila pembunuh itu menuru masuk, tapi separuh jalan, tiba-tiba tersangkut. Pada masa ini, pembunuh itu telah berdiri dan mengepungnya, nak tembak ke dalam perigi. Tetapi tiba-tiba bumi bergegar dan gunung bergoncang. Kemudian sebuah kapal angkasa muncul dari kepompong, keluar dari rumput dan terbang ke langit. Pembunuh itu sangat marah sehingga dia rebah di tempat kejadian. Saya terpaksa duduk dan pulang ke rumah untuk makan mi sejuk.